Ujian pertama Harimau Malaya selepas berwajah baru. Seperti semua, kita peminat Harimau Malaya sedia maklum 25 Mac bulan ini pasukan negara kita akan menghadapi perlawanan kelayakan Piala Asia menentang Nepal. Pasukan negara kita yang berada di dalam grup F bersama Vietnam, Laos dan Nepal. Selepas bermulanya era baru Harimau Malaya di bawah kepimpinan TMJ, perlawanan kelayakan Piala Asia ini merupakan ujian pertama untuk head coach baru pasukan negara kita, Peter Schmolski. Bermula dengan penasihat peribadi TMJ sendiri, Tim Cahill, CEO baru Harimau Malaya, Rob Friend, penolong jurulatih baru, Mark Milligan, ketua prestasi tinggi, Dr. Craig Duncan. Mereka ini yang rata-ratanya berasal daripada Australia, merupakan individu yang dilantik untuk membantu memperkuatkan pasukan negara kita. Pemain naturalisasi yang baru juga telah diumumkan seperti penyerang berbisa daripada JDT, Bergson, Hidalgo dan juga Jordan Mintah. Satu isu yang paling kerap kita dengar di dalam media adalah isu pemain warisan. Baru-baru ini keluar satu berita di mana seorang pemain berasal daripada Belanda yang bernama Ferdy Draf, maafkan saya kalau salah sebut nama, yang dikatakan pemain warisan baru untuk Harimau Malaya. Namun begitu, pemain tersebut telah mengeluarkan statement di dalam satu wawancara di mana beliau sendiri tidak tahu menahu mengenai pertalian darah dirinya dengan Malaysia. Pada masa yang sama, kita sebagai peminat Harimau Malaya masih terus berteka-teki siapakah 8 pemain warisan yang dicanang-canang itu. Nasihat aku, sabar dan hentikan sebarang spekulasi mengenai isu pemain warisan ini. Apa pendapat korang?